Hello guys, hari ni aku nak share pengalaman yang memadukan sikit lah. Kenapa ya? Dia berlaku di tandah Kuala Berang, tandah masjid di Kuala Berang, masjid besar. Okey, taktik dia gini. Okey, ni tandah pertama lah. Ni tandah pertama ni, dia tutup gini. Jadi aku ingat macam ada orang lah, berlubang kali tau. Jadi tandah kedua aku masuk, atas ni ada tandah kedua Jadi mudah nak kunci lah. Jadi taktik dia, tandah kedua ni dia dok complete. Lepas tu aku pun masuk lah tandah ketiga. Bila aku masuk tandah ketiga complete lah. Ada badi, ada wayar, ada kunci. Okey, tandah ketiga Jadi aku termakan lah dengan upang dia tu. Mana upang dia suruh guna tandah ketiga Lepas tu habis tandah ketiga ni mengguna tau. Lepas tu nak berak lah. Okey, mulut cakap sini. Dia macam ada, kalau pasang dia macam ada bayang situ bang. Nampak? Lepas tu bayang bawah ni pun ada. Okey, lepas tu jadi mau berak. Jadi aku nampak, aku dah pasang lubang ni nampak lubang sini Jadi aku pun berak. Lepas tu aku nampak ada bayang. Ada bayang dia jalan tau. Dia jalan ada bunyi lepas. Dia jalan macam ada bayang lah. Lepas tu aku pun pelik tau, ada bayang. Lepas tu kita ada lubang ni tau. Macam lubang ni, kalau mu sangat kepala mu belah kiri dia dah apok tau. Kalau mu sangat kepala mu belah kiri ni tau, dia macam gelak dah apok. Tapi kalau mu sangat kepala mu belah ni, ada lubang sini. Allah nak tahu. Jadinya aku duduk gini aku tak gini. Lubang ada lubang tu gelak ada benda. Lepas pun aku duduk tu tengok ke atas takut ada orang terminta ke atas ni Ada kok. Lepas tu pun tengok ada bayang. Nak apa bayang sini nampak. Lepas tu pun aku hitam belum ni. Aku tengok belum ni Lepas tu baru aku nampak ada lubang tu. Di cerah situ ada orang kita. Lepas tu aku pun dekor aku bawa belum. Buat apa? Datang ni katak mu kata. Belum Melayu katak mu apa. Aku pun masuk aku makan luar. Jadi aku buka. Aku tengok ada orang lagi. Gua kena aku tengah tutup mulai. Aku tengok lubang ni. Rupanya direct membeli skodem apa. Allah betul. Nak tu tahu kayak babi. Reza aku. Memalukan sikit pengalaman hari ni. Biasa kena kat orang lain. Ni kena kat kepala aku sendiri. Kena kat aku sendiri ni. Tanah ni Tanah sejik besar. Kalau pegang. Molek batuk. Atang tu tak lalu aku dah igat atang tu. Memang aku lepas tahi atang tu. Pegang atang tahi. Tangka. Taktik dia ingat balik taktik dia. Taktik dia akan buah hak ni terkunci, tak ada terkunci ke benda ke. Ni yang ketiga. Tanah ketiga tu lubang dia. Lubang kita je. Tanah lain pun awal, tanah lain ada kot lubang dia buat lelaki lubang dia buat lelaki lubang. Gitulah. Orang atas sini duk sama tanah lelaki Atang tu tahu berok. Okey, sedikit perkongsian tu jelah. Di Kuala Berang. Tanah sedikit di Kuala Berang Kalau siapa ya kena, lepas tu dah pegang tu, wajah aku nak lepas tarik tangka. Okey, assalamualaikum.